Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik. Oi. Jim kan nak main dah. Tak dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk seminggu sana mana kau ni dah. Ha. Mana dah ni? Apa seminggu lagi? Malam dia bawa kes. Ha? Apa tu malam tu boleh kes lagi. Ya. Asal ada Luqman je. Saya bawa Luqman je dulu. Okey. Ada PT bawa banyak-banyak. Lawa lah seduai. Dah belum lagi. Ya. Orang Indonesia boleh masuk item juga. Boleh. Siapa lagi pergi sana? Saya dengan Luqman je. Guys. Event apa ni? Hey bro, I like your bike. Hey, thank you, Aaron Jeff Moto. Thank you. You also have bike. Wow. Later we ride together. Faham ke apa dia bercakap? Nah, kenapa pandang rendah kepada kami? Kalau kami sampai ke sini semata-mata nak tengok benda ni, maksudnya kami faham. Kalau kami tak faham, kita tak akan datang. Nampak? Faham? Ya. What's they talking about? Dia status macam Cipu dengan SRG punya player. Semua macam tu lah. But then caliber is like sana caliber lah. Oh, famous lah, famous. Gila. Famous gila. Famous. The person next to the yang merah tu, yang orang tu yang tengah cakap. Dia ni dia famous at the game itself. Hello， 大家好，我是成都演唱会孟磊。Hello， 大家好，我是成都演唱会泰文。好，我们这边有位新朋友，也简单跟大家先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是成都林庆。Okeylah, saya nak menonton jap. Saya lah bagi saya. 是的，我看到看说好像上一次放很棒，还是在上周的事情。 Malam ni ada konten tak? Ada. 现场放不棒了，所以今天啊，我们在赛前给两位 A 级的指挥官设置了一个。就是用2个4字的词语，也不要主义4字的词语形容一下对方。来，孟老师你先来。Luqman tak faham, Bapak faham. Luqman faham lah. 我觉得 masuk kelas kan. Semoga apa faham. Okay, I will. Kat Beijing itu betul. Kat Beijing. There's a lot of people guys here. Gila. Dia nak datang SG kan? Singapura. Hello. Mau kenal? Kena player dia. Interview session. Gege molek meh. Mesti ya ada stadium gege. AG fans and Wolves fans. Salam dari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fans dari SG mantap lah guys. Gambar weh, gambar. 你听到没？
Orang Singapura boleh join AI team ke apa? Boleh. Boleh main bola tak ni. Tak main lah.